Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang medianya di lobi Parlimen hari ini menyifatkan penahanan bekas pengurus besar Lembaga Pelabuhan Kelang LPK, Datuk Paduka Osipang dan dua lagi hanya satu permulaan kecil. Biarpun menyambut baik langkah yang diambil oleh pihak polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, beliau bimbang sekiranya itu hanyalah langkah untuk memadamkan skandal tersebut. Ini kerana Anwar merujuk kes Osipang kepada kes sebelum ini seperti kes Perwaja. Ya, kita terima baik satu permulaan kecil, tetapi seperti mana yang berlaku dalam kes Perwaja masih kuat dalam ingatan kita. Permulaan kecil, jerung-jerung besar tidak tertangkap. Jadi dalam kes PKFZ harus ada usaha yang bersungguh. Saya tak nafikan, saya sambut baik. Pokoknya adalah langkah awal, tapi langkah awal itu jangan untuk memadamkan cerita PKFZ. Cerita PKFZ tidak boleh dipadamkan selagi seluruhnya itu tidak diselesaikan dengan cara baik. Menurut Anwar, kerajaan perlu lebih bersungguh-sungguh dalam siasatan skandal zon Pelabuhan Bebas Kelang bagi merungkai misteri di sebalik kes tersebut. Sementara itu, penasihat DAP Lim Kit Siang pula menganggap perkembangan itu cuma berkaitan usaha kecil dalam permasalahan besar skandal berkenaan. Beliau yang turut mengalu-alukan usaha sehingga membawa kepada penahanan itu menganggap kesungguhan politik perlu bagi membersihkan skandal itu. I think it only touches the surface of the problem. Osipang dan dua lagi ditahan berhubung skandal PKFZ iaitu Ketua Eksekutif Kuala Dimensi Sdn Bhd Stephen Ebrock dan arkitek Bernard Tan Seng Swee atas pertuduhan yang sama. Mahkamah Session Kelang hari ini memutuskan 12 Januari sebagai tarikh perbicaraan.